Ini penama, ni penama. Masih harokah. Penama. Saya juga ditanya oleh beberapa orang pelajar SMK Kampung Laut Lepasan tingkatan 6 sebelum ini. Jadi alumni ini untuk siapa? Jadi sebenarnya alumni ini adalah untuk bekas-bekas pelajar sekolah menengah kebangsaan Kampung Laut, tidak kira dari tahun mana mereka berada. Jadi bermula lepasan STPM, lepasan tingkatan 6 ataupun lepasan SPM yang tidak masuk tingkatan 6 di sekolah ini pun dijemput bersama. Dan apatah lagi kalau boleh kita sebar-sebarkanlah berita ini kepada seluruh warga SMKL bekas SMKL ni untuk bersama-sama kita. Kalau boleh yang awal-awal tahun 1965. Jadi kalau ada lagi saudara-saudari kita yang berada di luar sana yang masih belum hadir, insya-Allah tahun depan kita war-warkan supaya mereka dapat hadir bersama-sama dengan kita bagi memeriahkan lagi majlis ini. Kami cuma nak mengadakan dulu alumni ini. Jadi bila dia dah bertapak dan didaftarkan nanti, insya-Allah kita akan buat dengan lebih baik lagi lah. Dan saya juga mohon kepada setiausaha supaya mendaftarkan semua SMK Kampung Laut yang bekas pelajar SMK Kampung Laut ini, walaupun mereka tidak dapat bersama dengan kita. Sekurang-kurangnya kita tahu berapa ramai warga bekas SMK KL yang menjadi guru dan juga sebagai tenaga pengajar di sekolah. Baiklah. Yang dihormati Majlis seluruh yang berkuasa seterusnya rakan-rakan bekas pelajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini. Dan yang ketiga, kita telah berkumpul di kalangan pelajar. Yang memberikan sampai dan kita tertarik dengan apa yang telah diberi taklimat oleh Rasulullah dan berkenaan dengan kebajikan pelajar-pelajar yang ada di sekolah. Yang disebut tadi kadang-kadang pelajar sekolah yang ada orang belikan atau orang ikan pasal pitihan. Dia hanya tengok jasa yang dibeli dengan kemiskinan dan pembahasan yang ada menyebabkan dia tak masuk ada di sekolah pula. Kita pun yakin sekolah kita orang biasa di sini orang kita semua. Jadi di antara kesedaran inilah kita rasa bekas belajar yang diberi sedikit nikmat untuk kita cari ilmu di sini dan kita cari makan di berada tempat ini. Kita kena bagi sumbangan balik kepada sekolah. Dan kita kena ingat Allah SWT sebut wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di kalangan mereka orang miskin ni ada orang miskin yang minta dan ada orang miskin yang tidak minta. Ini Allah sebut dalam Quran. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang miskin yang minta. Kok dia kata boleh kita tahu. Dan Allah sebut ada juga orang miskin yang tidak minta. Ni lah kita rasa takut ada di kalangan orang miskin yang tidak minta, yang kita amal. Jadi insya-Allah di kalangan pelajar ni ada kategori ini kita yakin rakan-rakan bekas pelajar boleh membantu dengan apa sahaja sumbangan yang diberi, dengan jawatan dan juga dengan anugerah Allah kepada kita, insya-Allah kita rasa kita mampu bahagia.
nama sedekah, nama zakat, nama sebagai infak dan sebagainya. Jadi saya jurulah sahabat-sahabat yang ada insya-Allah, terutamanya kamu wanita yang akan dikumpulkan oleh Allah SWT, maka kita alumni yang dan saya sudah bagi komitmen permulaan kepada cikgu semua, saya akan bagi 1,000 dulu untuk tamu insya-Allah. Allah dan saya sebenarnya belajar sekolah ini daripada 1 hingga 73. Lepas itu SRP ditawarkan belajar dekat SMS Paris Tetra di Jepun. Lepas itu terus pergi meninggalkan negeri, tak masuk-masuk dan balik kerja di Universitas Kerja. Lepas itu plan pertanian, lepas itu berpindah ke Sarawak, ke Perak, ke Pahang dan sekarang berada di Sarawak. Saya ini satu baru Israel, saya tak tahu mungkin ada. Tapi insyaAllah, saya ini kat Selangor, kalau ada apa-apa saya akan usahakan insyaAllah. Kita cuba usahakan. Cuba usahakan dapat, sekurang-kurangnya dapat pemberian sakit perniagaan dari Rupel untuk kita usahakan. Tahun lepas itu di rumah hantar saya pergi lewat. Kita akan usahakan supaya kawan saya manager Negeri Kelantan akan tengok balik sekolah ni dan saya minta tolonglah dia supaya apa-apa bantuan boleh diberi untuk menyalurkan segala bantuan yang ada. Sebab saya sendiri pun sudah dekat di sepanjang sekolah di sekolah di Universiti Telugu. Tapi saya hanya berada di sini hanya 3 tahun sekolah ni dan atas jasa sekolah inilah saya dapat memasuki sekolah bersama penuh dan terus belajar di UKM dan UKM dan sekarang berkhidmat dekat Ekobank Selangor. InsyaAllah apa-apa bantuan saya akan duduk di rumah. Sebab saya memang saya rapat di rumah kan. Dan belajar sekali, duduk sekali. Cuma dia kawan duduk saya. Dia duduk jadi kira lewat, saya kami lewat sikit. Dan juga ada Cik Yusuf yang pernah sama kali kali sini dengan saya. Jadi itu saja yang saya kongsi dan juga sempena dengan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajuk AJK alumni SMKL terutamanya kepada ketua dan juga YB. Dan kita harapkan bahawa satu program menjejaki kasih alumni SMKL perlu diadakan supaya keahlian kita akan bertambah dari masa ke masa. Dengan itu saya bertanya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak. Itu nyebut lagi. Sudah masuk beberapa kali yang saya Habis kan? Dan saya semacam ini juga saya juga mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Mak Sari Fazil kepada rakan-rakan saya. Saya Ahmad Salafi dilahirkan dalam tahun 1984 dan saya ada rakan-rakan saya yang saya masih rapat, saudara bagi lagi, saudara Sani dan lain-lain. Itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.